Lambuk melambangkan keberkatan Ramadan, di mana setiap putih nasi dan rempah menggambarkan usaha bersama dalam membawa kegembiraan dan saling memberi dalam komuniti. Bukan sahaja sekadar makanan, tetapi lebih kepada rasa kasih dan kebersamaan yang menyentuh hati semua yang menikmatinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ramadan adalah bulan keberkatan dan kebaikan, masa yang sangat istimewa untuk umat Islam. Di Malaysia, ada satu tradisi yang sangat sinonim dengan Ramadan, iaitu penyediaan dan pengedaran bubur lambuk. Bubur lambuk adalah simbolik keharmonian dan perpaduan dalam komuniti kita. Bubur lambuk adalah sejenis bubur nasi tradisional Malaysia yang sangat popular, khususnya pada bulan Ramadan. Bubur ini biasanya dimasak secara bergotong royong di masjid atau surau dan diagihkan secara percuma kepada komuniti. Bagaimana bubur lambuk dapat mengeratkan kemesraan? Terus kekal bersama saya, Nur Aisyah Sofia binti Azhar, untuk menyusuri kisah di sebalik keistimewaan bubur lambuk SK Lukut. Dalam sektor pendidikan, hampir semua sekolah di Malaysia tidak ketinggalan mengambil keberkatan bulan Ramadan dengan mengadakan aktiviti wajib setiap kali tibanya Ramadan. Warga sekolah akan turut sama menyiapkan hidangan bubur lambuk untuk diedarkan kepada murid dan warga sekolah untuk memberi kemanisan dalam bulan mulia ini. Saya berpeluang bersama-sama warga sekolah SK Lukut dalam program Agihan Bubur Lambuk Setulus Kasih Ramadan SK Lukut antara PIBG, KGS, Co-op Bank pertama dengan kerjasama Paibah, KAP dan Sarana. Tradisi memasak bubur lambuk ini telah menjadi acara tahunan yang dinanti-nantikan oleh warga sekolah. Guru-guru, pekerja kantin dan ibu bapa begitu semangat memasak bubur lambuk bersama-sama. Bubur lambuk mempunyai rasa yang unik kerana gabungan rempah ratus seperti lada hitam dan kayu manis serta bahan lain seperti santan, daging, udang kering dan herba tempatan seperti daun sop dan bawang goreng menambahkan lagi rasa dan aroma bubur yang sangat menyelerakan. Setiap individu memainkan peranan dalam menyediakan bubur lambuk ini. Bagi warga SK Lukut, ini bukan sahaja sekadar menyediakan makanan, tetapi mencerminkan semangat muafakat dan kasih sayang. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life, I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, Bersama saya, Puan Junaida binti Janian, Guru Besar SK Lukut. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, syukur, sihat. Puan, boleh jelaskan bagaimana aktiviti memasak bubur lambuk ini dapat mengeratkan hubungan antara warga sekolah dan komuniti setempat? Alhamdulillah, syukur program kita pada hari ini memang sangat-sangat bermakna kerana bersama saya ada anak-anak murid yang akan bersama membantu, ada kelab guru, Cikgu Helmi, ada unit Paibah, ustazah kita, ada KAP, ada wakil sarana. Jadi bila program begini kita dapat mengeratkan antara satu sama lain dan kesepakatan untuk SK Lukut akan bertambah menjadikan anak-anak murid lagi hebat, cemerlang dan gemilang, insya-Allah. Terima kasih Puan. Oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise. Begitulah meriah sekali suasana sepanjang program Agihan Bubur Lambuk Setulus Kasih Ramadan SK Lukut. With the words that I say, Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day.
Acara kemuncak dalam aktiviti memasak bubur lambuk bersama-sama komuniti ini adalah ketika pengagihan bubur lambuk kepada murid-murid. Tradisi ini tidak hanya membangkitkan rasa muhibah, malah mengikatkan kita tentang nilai memberi dan saling berkongsi. Setiap mangkuk bubur lambuk yang diadakan membawa bersama mesej kebersamaan, keprihatinan dan keberkatan bulan Ramadan. Bubur lambuk bukan sekadar rasa yang lazat tetapi menyentuh hati. Inilah warisan budaya kita yang terus subur, mengingatkan kita bahawa keharmonian dan perpaduan adalah kekuatan sebenar masyarakat. Semoga tradisi ini terus diwariskan kepada generasi yang akan datang. Sekian sahaja laporan saya dalam segmen kali ini. Terima kasih kerana terus kekal bersama saya hingga akhir siaran. Saya Nur Aisyah Sofia BT Diazha, jurukamera bersama kru produksi TVPSS melaporkan. Jumpa lagi. Alaika sallallahu Muhammad, peace and blessings on you every day. Alaika sallallahu Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah Muhammad, peace and blessings on you every day.